data baru kerajaan. Apa itu program data telefon bimbit atau MPD? Adakah data kita selamat? Jom kita fahamkan. MPD ialah program kerajaan yang guna data telefon mudah alih. Tapi jangan risau. Tiada siapa pun tahu data itu milik siapa. Ia cuma statistik umum. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Pesuruhjaya MCMC Derek Fernandez kata data yang digunakan dalam MPD bukan data peribadi. Sistem ini direka khas supaya identiti individu tak boleh dikesan. Data peribadi seperti nama, nombor telefon dan lokasi sebenar, semua itu tidak dikumpul. Malah Derek kata data yang kerajaan guna jauh lebih sedikit daripada apa yang kita sendiri dah bagi pada Google, Facebook, TikTok. Fahmi pula jelaskan data ni cuma untuk Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM untuk keluarkan statistik rasmi. DOSM juga kumpul data seperti kadar kelahiran, kematian, pendapatan isi rumah, akses internet dan lain-lain. Konsepnya sama. Program MPD ini telah diluluskan oleh Kabinet sejak April 2023. Tujuannya untuk bantu kerajaan plan dan improve perkhidmatan macam infrastruktur, pelancongan, ekonomi dan banyak lagi. Inilah yang dipanggil polisi berdasarkan data, bukan ikut suka je. Dengan cara ni, kerajaan boleh faham keperluan sebenar rakyat dan bantu merapatkan digital gap antara kawasan bandar dan luar bandar. Kesimpulannya, tiada data peribadi terdedah. Hanya statistik untuk dasar negara yang lebih bijak. MPD bukan untuk mengintip.